Okay guys, I order mantau daripada mama, buttermilk mantau. Dia dapat sekali dengan sos. Patutnya yang kecil ni ada 8 pieces. 8 pieces lepas tu ada sos. Tapi mama penuhkan terus lepas tu dia letak sosnya asing. Tapi I minta sekali buttermilk yang besar sebab I suka sangat buttermilk. Jadi masa dapat panas-panas lagi. Sekejap kita makan yang dah buka lah. Okay, ni dia punya buttermilk. And then kita dapat popcorn chicken juga. Satu bekas. Memang betul-betul bagi bekal. Selalunya kan kalau makan mantau dia bagi dengan sos je. Tapi yang ini dapat sekali dengan popcorn chicken. Nampak ni, lembut tadi sampai panas-panas lagi. Ni dah petang sikit. Okay, so kita dip dia punya sos dulu. Masih lembut. Buttermilk ni sedap sangat. Kalau you all suka mantau, you should try. Sebab mantau dia memang lembut. Buttermilk ni daripada dulu memang sedap. Memang apa yang kita makan kat rumah tu, itulah yang dijual. Memang sedap. Okay, bye.